Hei, orang upahan kamu tu gagal halang betina tu daripada jumpa Kamal. Dia tetap jumpa Kamal. Kalau dia berjaya pujuk Kamal, habislah harta kita, tahu tak? Mami, sabar Mami. Relax. Okey, sekarang ni Mami just percayakan I dengan Mimi je. Okey? Kita ikut apa yang kita dah plan. Benda semua akan settle. Yelah. Janji memang. Dulu pun kau janji macam ni juga kan? Janji. Sekarang ni, Mami tak nak dengar apa-apa alasan daripada kamu. Tahu tak? Aku nak hasil je. Ya, Mami. I tahu. Mami just give me a bit more time. Bagi I masa lagi sikit. Ya, betul Mami. Kita dah aturkan semuanya Mami. Daripada pejabat agama, sempadan, semua ada orang kita. Duit kan Mami kan boleh beli semua benda. Duit konon, duit. Kau dengar sini. Tak apa, kali ni aku nak tengok berjaya ke tidak. Kalau korang berdua tak berjaya, korang berdua akan aku singkirkan daripada family ni. Understand or not? Understand.